warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan pada Puan Mariam. Saya Nur Akilah Amani binti Badrul Hisham dari kelas Bahasa Melayu 2. Baiklah, jadi pada hari ini pembentangan saya akan memfokuskan kepada bahan bantu pengajar interaktif yang telah saya hasilkan dan direka khas untuk membantu murid-murid tahun 1 menguasai dan memahami aspek tata bahasa iaitu konsep kata nama khas. BBM saya ini berbentuk rumah interaktif kata nama khas di mana murid akan terlibat secara aktif dalam aktiviti untuk mencantumkan puzzle dan memadankan gambar dengan jawapan yang betul. Objektif utama penghasilan bahan ini adalah untuk mentransformasikan proses pembelajaran supaya ia menjadi lebih menyeronokkan, menarik, interaktif dan mudah diakses oleh semua pelajar. Seterusnya, diharap dapat meningkatkan tahap fahaman mereka terhadap kata nama khas. Selain itu, bahan ini juga berpotensi besar untuk mengasah kemahiran berfikir mereka secara kreatif dan kritis serta menggalakkan pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Baiklah, mari kita selami dengan lebih mendalam tentang komponen utama yang membentuk bahan bantu mengajar interaktif ini. Pertama sekali, di bahagian hadapan bahan ini, kita dapat melihat beberapa gambar yang disusun dalam bentuk puzzle. Di sini terdapat gambaran Upin Ipin tapi masih boleh disiapkan, tadika mesra, harimau, Adidas, bendera negeri Kedah dan juga Gunung Kinabalu. Gambar-gambar ini sengaja saya pilih untuk merangkumi pelbagai kategori kata nama khas seperti watak kartun kegemaran, nama tempat yang dikenali, pelbagai jenis haiwan dan juga jenama-jenama yang biasa ditemui oleh murid-murid. Tugasan utama murid-murid di sini sangat mudah tetapi memerlukan sedikit penelitian. Mereka perlu mencantumkan kepingan-kepingan puzzle sehingga membentuk gambar yang lengkap. Setelah gambar terbentuk sepenuhnya, barulah mereka perlu memadankan gambar itu dengan kata nama khas yang betul. Di sebelah kiri atas bahan ini terdapat cawan kecil. Terdapat dua cawan kecil. Cawan ini mengandungi kepingan puzzle. Cawan di sebelah kanan ini mengandungi kepingan puzzle yang perlu murid selesaikan. Manakala di sebelah kanan pula terdapat satu lagi cawan yang mengandungi jawapan-jawapan yang telah saya sediakan. Contohnya seperti Pak Belang, tadika mesra. Proses ini bukan sahaja menyeronokkan, malah membantu murid untuk memahami konsep kata nama khas secara praktikal, visual dan mengalami pengalaman langsung semasa aktiviti PDP berlangsung. Sekarang, bagaimana pula cara untuk mengintegrasikan bahan ini dalam sesi PDP di Bilik Darjah? Bahan ini direka untuk mempunyai fleksibiliti yang tinggi. Sebagai langkah pertama, guru boleh membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil, misalnya 3 ke 4 orang dalam satu kumpulan. Setiap kumpulan kemudiannya akan dibekalkan ataupun akan diberikan peluang untuk menyelesaikan satu gambaran puzzle. Jadi aktiviti ini akan dimulakan dengan tugasan untuk mencantum puzzle. Pada fasa ini, saya jangkakan murid akan aktif berbincang sesama murid dan berkongsi idea, bekerjasama untuk mengenal pasti gambar yang ingin mereka cantumkan. Misalnya di sini yang belum diselesaikan adalah gambar Upin Ipin. Jadi mereka perlu menyelesaikan dan menampalnya. Jadi mereka boleh berbincang, okey, ini nak tampal dekat mana? Secara tidak langsung meningkatkan kemahiran komunikasi murid-murid. Ini adalah momen yang terbaik untuk pembelajaran kolaboratif. Selepas setiap puzzle berjaya dicantumkan, tugasan seterusnya adalah untuk memilih jawapan yang paling tepat dari cawan jawapan dan memadankannya dengan gambar yang telah lengkap. Misalnya sini saya ambil, kat sini Pak Belang. Jadi murid boleh membuka gam dan menampal. Jadi murid boleh memilih macam, okey, Pak Belang ni tempat ke?
nama haiwan ke? Jadi kat sini guru boleh membantu murid jika murid tak dapat menyelesaikan tersebut. Jadi part belang adalah nama bagi kata nama khas haiwan. Guru boleh mengembangkan aktiviti dengan meminta wakil dari setiap kumpulan untuk membentangkan hasil kerja mereka di hadapan kelas. Ini bukan sahaja memberikan peluang kepada setiap murid untuk mengukuhkan kefahaman, tetapi juga melatih kemahiran komunikasi, juga melatih keyakinan mereka untuk sentiasa yakin untuk bercakap di hadapan kelas. Bahan ini sangat sesuai untuk digunakan dalam pelbagai fasa PDP. Misalnya induksi untuk menarik perhatian murid, aktiviti pengukuhan selepas pengajaran, hinggalah kepenilaian formatif untuk mengesai, untuk mengetahui tahap kefahaman murid. Setiap bahan bantu mengajar pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan. Baiklah, jadi bahan rumah interaktif kata nama khas ini tidak terkecuali. Ia menawarkan berbagai kelebihan. Jadi saya boleh nyatakan 6 kelebihan rumah interaktif kata nama khas. Pertama, ia menggalakkan pembelajaran aktif. Murid tidak hanya duduk mendengar pasif, tetapi mereka terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran melalui aktiviti mencantum puzzle dan memadatkan nama yang betul dengan gambar yang telah dibuat. Kedua, ia membantu untuk meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan analisis. Untuk memadatkan gambar dengan kata nama khas yang betul, mereka perlu menganalisis ciri-ciri gambar dan membezakan antara pelbagai jawapan yang ada. Ketiga, penggunaan warna yang ceria. Misalnya kat sini, rumah interaktif kata nama khas ini saya pilih tema Upin dan Ipin. Jadi, pemilihan warna yang pelbagai, yang menarik dapat membantu untuk menarik minat murid. Apabila mereka minat, semangat untuk belajar tu akan meningkat secara semula jadi, menjadikan pengalaman pembelajaran semakin positif dan interaktif. Yang keempat, bahan ini secara tidak langsung menyokong pembelajaran kolaboratif. Melalui kerja kumpulan, murid belajar bekerjasama, berkongsi idea, menerima pandangan dan saling membantu untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan. Hal ini dapat membina kemahiran insaniah yang amat penting dalam diri murid-murid. Baiklah, yang kelima, ia membantu mengukuhkan ingatan melalui elemen visual. Visual yang saya sediakan ni adalah visual yang kerap kali dilihat oleh murid. Kajian menunjukkan bahawa pembelajaran yang melibatkan visual dan kinestetik adalah lebih berkesan dan mudah diingat oleh murid-murid. Dan yang keenam, bahan ini membolehkan murid untuk mempelajari pelbagai kategori kata nama khas seperti haiwan, tempat, manusia dan pelbagai lagi. Walau bagaimanapun, bahan ini mempunyai beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, ia memerlukan masa yang agak lama untuk digunakan sepenuhnya. Terutamanya jika murid mengambil masa yang lebih panjang untuk mencantumkan puzzle. Misalnya, murid itu adalah murid yang lemah, jadi mereka mengambil masa yang lama. Gambar ni kat mana nak cantumkan? Jadi mengambil masa yang lama semasa sesi PDP. Pengurusan masa yang efektif sangat penting untuk menjalankan untuk menggunakan bahan DBM ini. Kedua, bahan ini melibatkan banyak pinggan kecil. Jadi, ini secara semula jadi meningkatkan risiko kepingan tersebut hilang ataupun rosak. Oleh itu, guru perlulah teliti dalam aspek penyimpanan yang sesuai dan sistematik. Selain itu, bahan ini mungkin tidak sesuai untuk semua murid, terutama bagi mereka yang mempunyai keperluan khas dalam kemahiran mengontrol halus. Aktiviti mencantum puzzle mungkin menjadi satu cabaran. Dan ini boleh mengurangkan fokus mereka terhadap pembelajaran konsep kata nama khas itu sendiri. Sebab apa? Sebab mereka susah nak pegang ni, nak cabut gam. Jadi ini melambatkan. Oleh itu, dengan menyedari kelemahan-kelemahan yang telah saya nyatakan, saya telah mengenal pasti beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan
untuk menjadikan bahan ini lebih efektif, tahan lama dan inklusif di masa hadapan. Pertama, kita boleh melabelkan warna mengikut kategori. Ini akan membantu murid memadankan dengan lebih mudah dan menguatkan pemahaman mereka. Contohnya, manusia warna kuning, kalau haiwan warna hijau. Jadi murid akan lebih jelas dengan pengelasan warna tersebut. Kedua, penggunaan bahan yang lebih tahan lasap. Contohnya dengan melaminate bahan-bahan ini dan memastikan untuk menjadikan bahan ini tahan calar, tahan air dan mudah dibersihkan dan boleh digunakan dalam tempoh masa yang lama. Seterusnya, kita boleh mengurangkan bilangan kepingan puzzle untuk murid-murid yang memerlukan perhatian lebih. Misalnya, hari ini saya hasilkan puzzle darab 3, iaitu 9 kepingan puzzle untuk satu gambar. Jadi murid boleh apabila kita lakukan penambahbaikan bagi murid berkeperluan khas, mungkin saya boleh hasilkan 4 je yang diorang perlu hasilkan untuk diorang selesaikan puzzle ni. Akhir sekali, untuk menjadikan aktiviti ataupun bahan bantu mengajar ini lebih menarik dan interaktif, kita boleh mempertimbangkan untuk menambah elemen suara atau bunyi. Misalnya, tema rumah interaktif kali ini adalah Upin Ipin. Jadi boleh meletakkan latar belakang muzik Upin Ipin dan muzik-muzik yang ceria untuk meningkatkan motivasi murid. Baiklah, sebagai kesimpulan, bahan bantu mengajar rumah interaktif kata nama khas ini merupakan satu inovasi yang saya harap dapat membantu murid-murid tahun 1 memahami konsep yang dengan lebih berkesan dan menyeronokkan. Ia dirangka untuk menggalakkan aktiviti pengajaran yang aktif, kolaboratif dan memanfaatkan elemen visual, kinestetik sekaligus memenuhi keperluan berbagai gaya pembelajaran murid. Saya berharap agar bahan ini dapat memberi manfaat yang kepada guru-guru serta murid-murid dalam usaha untuk kita meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Itu sahaja daripada saya. Sekian sahaja pembentangan. Jutaan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan sepanjang pembentangan ini berlangsung. Semoga rumah interaktif kata nama khas ini dapat digunakan dengan efektif dan dapat memberi inspirasi kepada guru-guru untuk menjalankan ataupun untuk menggunakan bahan-bahan ini. Assalamualaikum.